pesta makanan. So malam hari lah ni. Dah genap lah. Jadi kita menuju ke pesta makanan dekat Bitung. Yalah. Macam tu cerita. Okay. Hari ni cuaca okay, baru lepas hujan dah tadi. Pelan-pelan kita menuju ke pekan je lah. Dia kata terowong menora pula dah. Terowong apa Menggolik tu tutup. Jadi cerita dia kita kena cari parking kat area-area tu ataupun balik bukit sebelah sana. So ada jalan satu lagi lah ngadak balik sana. Kena tengok tadi road. Alright, kita ke depan jalan sama. Okay. Ini pekan juga ke malam. Ni orang kata istilah dia balik kampung ni. Kalau pergi Betong balik kampung. Layan-layan. Apa yang boleh kita layan, kita layan. Tempat ni dia tenang. Satu sejuk lah. Selain daripada sini kita pergi ke Cameron Highland lah. Dua tempat pilihan. Jadi tak ada masalah tempat. So, kita masuk ke pekan lah. Kita ke depan ni. Tempat ni, ni keadaan suasana pekan. Indah ada cantik. Cantik suka. Okay. Depan saya ni Inspire Thailand Siam. Okay. Kita tunggu kan. Sampai kira dia lalu tak salah. Terleh weekend lagi. Ini bukan je lah. Tengok. Tenang je. Laporan. Polis lah menjaga kawasan pekan ni. So tengok akan pusing roundabout tu. Tengok macam mana. Sebab nak tengok apa kelainan pesta makan malam ni. Ni orang Malaysia ramai makanan. So ada juga orang Malaysia yang datang. Hari ni awal Muharram. Jadi kita tengok pesta makanan ni apa aja. Layan juga. Kita nak tengok apa kelainan. So belah atas tu terowong tutup. Ni yang biasanya lah. Kita ke kiri. Jalan depan tu tutup. So kita ke kiri. Kita left weekend lah. Ni kita akan ke belakang lah. Balik bukit sebelah sana. Kita tak payah lalu ke depan ni dah. Dia orang dah tutup jalan dekat terowong Menggolik tu. Jadi kita kena ke belakang sebelah sana. Cerita dia. So ni keadaan malam. Orang belakang. Hotel apa dah, Holiday Villa. Holiday Hill. Okay. Kanan. Hotel belakang. Dia ada double line. Belakang ni yang kedai Pulau Kuning tu. Dia tembus belakang ni ada base stall. Dia sebalik bukit saja. Tutup terowong tu sebab pasal dia buat acara tu daripada start mula dalam terowong tu. Yang tu yang besar tu. Kedai buluh kita rajin duk parking ni. Sebelah kiri ni. Kedai buluh lah. Tempat dekat belakang tu. Rasa boleh masuk. Oh tutup juga. Jalan tepi ni pun tutup. So kita kena cari parking sebelah kiri. Ni pun tutup. Ada dia punya acara. หมายเลขแรกออกมาแล้วหมายเลขแรกออกมาแล้วยังเขาอยู่หมายเลข16 Okey, sudah lalu tu kita bagi laluan. Tengok kiri. Parking penuh kan. Mana ada bagi? Ada orang makan. Alright. Baik, ada bagi. Kalau ada ruang boleh lah. Kat dalam. Mana ada kosong lah kan. No. Ada tunjuk jalan tak ada. Kerana ada juga ruang. Kita tengok ada kosong lah. Boleh ikut masuk dalam.
Dalam ni ada kosong ni. Masuk dalam. Tu ada banyak lagi parking. Dan kali tahu kat sini ada parking. Okey, Assalamualaikum, selamat malam. Kita dekat Food Festival. Pekan Bintong tu ya? Pekan Bintong. So, tempat menarik. Apa kita ke depan tu? Lepas tu baru kita lintas. Oh, ni ada kosong. Okey. Kita ke depan tengok. Sikit lagi dalam bawah. Okey, boleh. Jom. Boleh. Dia ada security check tu. Nak masuk, security check. Dia ada scanner. Dalam ni tempat tu kan. Boleh ikut, jom. Dia orang kena buat macam tu, filter. Dekat Naratiwan buat macam tu, sama je. Okay, alright. Kita tengok apa ada kat sini. So, makanan ada. Ni, wah, tak nak ni. Macam ada. Yang sebelah ni jangan tengok, belah ni. Dia campur-campur, kena tengok. Sushi. Oh. Nice. Tengok makanan. Tengok. Berbagai tu. Mantap makanan dia. Okey. Alright. Oh iya, tengok makanan. So, kita tengok makanan macam-macam ada. Kita tengok apa lagi ada. Coklat pun ada. Coklat apa ni? Kopi. Kopi. Bawa kopi ya. So ni ada sotong bakar. Macam-macam. Pizza Hut. Pizza ada. Tak boleh tengok. Campur-campur lah. Ni churros. Ada churros. Ada berbola. Kena pandai pilih lah. Lagi kita beli. Okay, ni ada popiah. Pesta makan. So, ni ada kilat. Kilat apa? Kilat. Good. Dia punya tu keberkesanan dah tu. Churros tu, ada churros je. Banyak. Banyak churros. Churros ada. So intro tadi pun boleh menggerunkan juga, tapi dia buat depan kita lah. Betul benda tu berhasil. Salur dia pun hilang. Macam tu cerita. So ni makan spaghetti ni. Spaghetti. Lambak lah sini. Ni kasut. Slipper. Nak slipper? Slipper, and then ada makan-makan. Macam-macam ada. Ni ada lagi. Sebelah mana pusing kan? Ada pusing. Nak tengok game. Bukan Azim lah, Faiz lah. Kau ni seperti tu bukan Azim yang nak kahwin, adik dia. Adik dia nak kahwin ni, yang percik. Yang percik. Tu. Dia selalu je kan. Yang orang JS. Tutup. Kita tengok apa lagi ada. Ni ada juga apa, locing. Ni asam-asam ada.
Si asam-asam. Banyak benda lah. Nak air? Mas ni? Oh. Dia mas. Macam jual. Oh ni games. Tadi makanan. Kita makanan. Ini games. Jom kita tengok games. Tengok main tembak-tembak. Kambing. Ini si Aziz apa si Pak Iz suka. Pak Iz suka. Pak Iz suka yang ni ya Pak Iz. Memang suka benda ni. Ni ada dekat dada. Kalau kita pegang kamera nampak kan? Di mana? Oh, kat sana kan? Nampak. Jatuh. Oh, ni makan lagi. Lagi download tu bahagian 4 tu lah. Bagi kalau kita pegang kamera nampak sangat. Jadi bila pakai ni dia tak nampak. Dia nak kita main game tu. Main game dia tak kisah. Dia okey je, dah allow lah. Dia kan nampak sangat. So curas apa semua nak beli? Nak beli yang tu kan? Yang apa? Satu kan? Okey, Peter. Orang nak tengok Peter total lah. Ni makanan sini. Okey. Ini hotel kita biasa duduk Hotel Garden View. Betong. So hari ni tengok bikers tak ramai boleh lah. So banyak bilik kosong je. Garden View. Jatuh akak ni. So habis. Kita nak pusing balik lah. Dia nak beli barang-barang yang tadi tu Ni nak beli. Ada nak beli. Okey, tu. Oh, mangga tu ada kat sini. Mangga kering Betong. Yang viral tu. Mangga kering. Nak. Lagi pusing-pusing tu. Tengok. Dia cakap. Dia buat pesta makan. Apa tu? Kanom. Benar. Apa bat? Bunyi lagu dia tu, syok. Dia goyang kepala dia. Ada orang pemberani nak baling ni. Ada tu, ada nanti ada. Ada. Oh. Okay, terima kasih. 40 baht.
Suka ni baik suka. ถูกก็ไม่ตั้งใจดีโอ้มีพามากมายแต่เธอบอกว่าผัวหนูยังไม่มี Nah, yang ni berapa harga? 40. Ya. Nah. Lalu niaga atas tu kan? Lalu niaga kat tengah tu kan? Tu ada sini. Dia masuk pesta. Oh tutup masuk sini. Tengok kena tokek. Okey, terima kasih. Langsung minum air tu. Oh nak apa-apa? Satu berapa kak? 25 eh? Saya nak dua. Ha? RM10 nak? Ha. 10 baht, 10 baht. Oh panas. Okey, tak apa. Nak ambil. 5. Panas. Ni tak bakar lagi. Ambil tu. Ambil. Okey. Oh. 100 kan? Terima kasih. Terus. Okay. Berapa? Okey. Boleh. Tahu berapa? Pandan ni. Kakak tak ada 40 baht ke? Ada yang 40 baht ke? 40 baht. Oh, pandan. Ya. Ciling berapa? Ciling. Ciling teh gulai campur-campur. Hijau ciling. Ni berapa gambar? Berapa? Ya. Tak apa. Sup boleh. Ni. Ya, sama. Okey, hujung lah. Ini untuk hari ni review untuk pesta makan lah. Macam-macam ada. Tak tahu nak cakap apa, churros pun ada jual lagi. So ada banyak 2-3 kedai. Alhamdulillah, so ada ni dekat Betong Yala. Kita tengok belah seberang jalan pun ada juga. Oh ni jual sate. Biasa beli ni sate ni. Okay, sebelah ni pun ada. Pampir. Tembak lah. Tahu? Nak tengok? Jom. Sini lalang. Tu ada dekat Pampir pula. Tadi kita ada kat pesta makan. Ni dekat Pampir. Oh macam-macam ada lah. Dengan apa belon dia, dengan pistol, senapang dia. Senapang angin dia. Tembak. Tengok kat dalam. Diaตัวใหญ่ครับไม่ได้พอนะและกติกาเล็กนะครับไม่รู้ครับวางตัวเดียวครับได้7เท่านะครับตั้งแต่หมายเลข1 2 3 4 5 6จนถึงเลข0นะครับวางนะครับถ้าออกหมายเลขอะไรนะครับเอาไป7เท่าถ้าวาง3ตัวแบบนี้ครับออกเลขอะไรก็ได้ครับได้2เท่าครับถ้าวางกั๊ก2ตัวเอาไป3เท่านะไปแล้วครับไปแล้วมามาครับเดินครับวางครับเร็วอย่าให้เดินมาแตกกันอีกเนี่ย Kambing. Trời ơi, tengok lah. Layan-layan. Tu sambung lagi tu. Ingat dah habis lah. Tu ada kambing lah. Layan. Tu mungkin dia bagi makan kambing. Oh tu, bagi susu. Susu kat kambing. So ini, ni bagi makan, bagi minum air juga. Oh bagi makan ikan, dia ada udang tu kan tu. Seronok juga layan-layan kan malam-malam. Oh ni kereta api. Budak naik. Kereta api komuter. Ni ada ikan, anak ikan. Boleh. Sini ya, satu round. Tu kereta.
Kita punya motor teknik. Ada jambatan lah. Boleh pergi motor. Ha. Oh, dia. Oh, syok. Tapi, Malayan lah. Tapi jangan duduk tengah rel, bahaya. So, dalam ada lagi lah. Oh, ni kereta. Pin ada. Dia tempat mainan tu. Pin. Memang funfair lah. Okay. Oh, ni kereta control. Ada lagi lah. Oh, banyak benda. Lúaพ่อจะพาบิน Dah main. Sekejap. Lộtไม่หลบระวังเที่ยวหน้าไม่เหลือแล้ว Layan. Borok lagi ni. เฮ้ยเฮ้ย Tinggi. มึงใส่บวกอยู่แล้วมึงก็ไปใส่บวกไปผมเลยเย้รอบนี้จัดให้สูงๆหน่อย Oh, ni Nassau dia punya macam kasar lepas. ใครไม่สูงแต่เราจะสูง Macam ada. พิษยังคือพาด้วยพิษ Oh, ya. Itu. Pin. Jangan dua dengar rel lah. Ni kereta api pula. Komuter. Jom potong kat sini lah, boleh ni? Ya kot. Kita motor kita belakang ni ya. Okay, alright, bye. Kita sambung nanti kat kedai makan lah. InsyaAllah. So kita keluar jalan. Nak ke kanan, tengok jalan okey ke tak. Tunggu kereta ni lalu dulu, baru kita jalan. Okey, boleh. Alright. Tu ada, dia macam rela lah yang jaga ni. So besar lah, memang besar dia punya pesta makanan ni. Dia combine dengan funfair. So tu yang jadi besar tu. Okey, saya pusat pagi. Ini baru nak keluar. So pagi ni sejuk lah. Kedai sarapan pagi tu. Cari makanan dulu, lepas tu baru kita ni. So very good morning. Okay, test 1 2 3 baru nak on pagi ni. Assalamualaikum, selamat pagi. So hari ni hari ni 18 bulan lah, 18 bulan 6 2020. So kita dah perjalanan nak keluar. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah. Allahu akbar. So kita sesuai lah.
ni ramai orang buat aktiviti pagi. Mandangkan orang kata apa, hari kedua itu hari Khamis. So pelan-pelan lah. Okey, so ada apa program ni 21 ada artis lah tu. Dia nasi komor ke depan. Okey, ke kanan tu. Oh, ada sekolah ke ni? Ramai orang. Sekolah. Okay, alright. Pagi ni sekolah. Ramai orang nak ke sekolah. Tempat tu kalau kita ikut kat belakang ni dekat je. Tapi pagi ni betul-betul ramai aktiviti pagi. Lain daripada yang lain lah. Selalu cuti. Hari ni kerja. Ada orang niaga ni. Diam kan. Yang pakar dia suka. Tak dia masuk. Kejut. Tak boleh. Selamat. Oh, aku ikut jalan. Kenapa? Kereta tak ada dua. So, ramai orang pagi ni. Lain macamnya ramai. Kalau kita tengok dia punya keadaan. Dengan nak kena ni lagi. So, hati-hati bila dah ramai orang macam ni, kita kena slow lah. Slow di junction lah. Okay. Lalu kita pun ada pelan-pelan. So, pagi ni sekolah lah. Sekolah pagi kita tengok. Kita jalan dulu. Dah clear baru kita ni. Okay. Dia orang ni akan kiri. Pergi sekolah pagi ni. Belum berapa sekolah. Tak pasti. Memang ramai. Alhamdulillah. So kita dah melepasi ini, kita kat convention hall di Betong . So kita menghadap ke depan. Alhamdulillah. So kita ikut je flow kat belah kiri ni, kita kena kosong kan sebab pasal dia orang nak ke kiri. Sebab kat situ tu boleh. Ada, so ada ayam goreng, ayam bungkus ni ada. Okay, right. Assalamualaikum. Nak ni 1, 2, berapa satu? 20 baht. 20 baht ya. Kak tu mana yang jaga tu? Hantar barang. Biasa dengan dia. Nasi komok kak. Saya nak nasi komok. Lepas tu ayam. Nasi komok 2. Ayam. Ya kak. Potong tak dia nak. Berapa? 150 lah? Ada lah. Boleh kak. Sudu. 150. Ada? Ngam-ngam. Okey. So kita kat junction ni. Hari ni ada pasar pagi ya kak? Ni, ada kan? Khamis dengan hari Ahad kan? Ahad. Yang belakang ni hari apa? Sabtu dengan? Sabtu dengan Rabu. Ada lah. Tahu pasal kita duk rajin datang. Sebab saya datang hari Ahad yang pasar ni. Tapi hari Khamis pun kak ni beritahu ada tu. Oh, saya tak tahu tu. So kawan-kawan guys, kat sini hari Khamis dengan hari Ahad. Oh, terima kasih banyak-banyak kak, murah rezeki. Allahu Akbar. Okey, 150 lah. Okey, terima kasih. Buat lagi. Assalamualaikum. Kak ni dengan kak ni siapa? Kak apa? Anak ni maknya. Baru jumpa mak dia. Yang makan merah tu sedap lah. Okey, kat Kungkap. Okey, nanti kita jumpa. Salam.
Sì, Geppo.